Lepas tu bila korang jalan akan ada gegaran. Okay, so hari ini kita nak share dengan korang satu masalah yang dihadapi oleh kereta Alphard AGH30, yang mana kita akan temu ramah kita punya tim sekali. Apa masalah dia dan apa dia jumpa menyebabkan kereta ni terpaksa ditukar barang. Okay, jom kita jumpa dengan saudara Apek. Okay, Pek. Okay. Kereta ni buat apa? Buat dry shaft dengan dry shaft windshield. Grease dia dah kering. Dia dah boleh ni. Dia ada free play banyak lah. Kau nampak ada free play. Tengok Pek macam goyang tadi, Pek. Buat. Lagi apa benda lagi? Lepas tu kita tukar sekali dengan dry shaft windshield. Ni dah show dari kiri kanan bocor. And kita sekali dengan minyak gearbox. Dan minyak gearbox gearbox dia. Boleh nampak lah macam mana punya kotor minyak ni. Masa kereta ni untuk maintenance memang dah agak kurang sikit. Tapi at least dia jumpa tempat yang betul yang boleh bantu dia orang untuk confirmkan apa part yang perlu tukar. So macam ni kalau ikutkan kenapa kita minta tukar, sebab apa, Pek? Salah satu clearance lagi. Lalu lagi dia dah tak boleh lah nak buat sebab dia dah ada clearance. Grease dah kering, tinggal habuk. Ini kalau kita repair tukar boot je, confirm lepas buat berbunyi. Lepas tu bila korang jalan akan ada gegaran, terutama pada steering lah. Kita akan rasa steering tu gegar, lagi laju lagi kuat. That's why kita suggest untuk tukar dry shaft. Apek dah request lah tukar dry shaft sebatang. Tak boleh buat apa, tak boleh nak diselamatkan. Kalau dah keluar habuknya ni kan, boleh jadi garam bang. Okay, so sekarang kita tengah buat penukaran Auto filter sebab minyak dia terlalu gelap. Okay, untuk gearbox CVT, kereta korang yang pakai CVT gearbox ni, tak kisahlah kereta apa pun, paling penting adalah satu minyak nak kena jaga. Jangan sampai gelap macam ni. Sebab apa? CVT dia sangat sensitif pada satu, gegaran, vibration. Engine mounting rosak, vibration, gearbox problem. Kedua, speeding, terlalu over laju. Okay, jadi boleh tekan je, insyaAllah gearbox tak tahan lama. Ketiga adalah minyak. Minyak ni kalau terkotor bermaksud filter tu dah mula banyak kotoran, dia akan sumbat. Saluran atau aliran minyak dalam gearbox dia akan jadi tak cantik, menyebabkan gearbox akan mudah rosak. Ini antara tips yang kita orang boleh share kat korang. So bagi korang yang hadapi masalah ni, tak tahu nak buat kat mana, okay, aku syorkan korang datang ke Taman Center Utama di Mutiara Autowork, berhampiran dengan Tol Skuda dan Taman Teknologi Johor, untuk korang dapat lebih banyak maklumat mengenai kita orang. Datang buat pemeriksaan secara percuma. Boleh jumpa aku, Apek atau tim-tim yang lain yang akan membantu korang untuk pastikan kereta korang dalam keadaan selamat. Okay, jumpa kita orang kat sini.